Tahukah anda bahawa pemberi maklumat memainkan peranan yang penting dalam memberantas rasuah di negara kita, khususnya dalam membantu pihak berkuasa mendedakan salah guna kuasa dan penyelewengan? Namun begitu, masih ramai individu yang ragu-ragu untuk tampil ke hadapan kerana dibelenggu rasa takut dan kebimbangan bahawa keselamatan diri serta keluarga mereka mungkin terancam. Antara faktor utama berlakunya kesalahan ialah tekanan daripada rakan sekerja serta kewujudan budaya kerja yang tidak sihat sehingga mendorong individu melakukan perbuatan yang menyalahi etika dan undang-undang. Selain itu, kekangan kewangan yang dihadapi oleh sesetengah individu ditambah pula dengan kelemahan sistem pengawasan, rasa takut terhadap balasan serta sikap yang tidak memikirkan kesan jangka panjang menjadi antara punca utama berlakunya pelbagai kesalahan dan salah laku dalam organisasi. Menyedari kepentingan peranan pemberi maklumat, kerajaan telah mewujudkan undang-undang khas bagi melindungi identiti mereka. Perlindungan ini bertujuan menjamin keselamatan pemberi maklumat serta menggalakkan lebih ramai individu tampil melaporkan salah laku tanpa rasa bimbang atau ragu-ragu. Undang-undang ini bukan sahaja melindungi individu, malah membantu membina persekitaran kerja yang lebih telus, berintegriti dan bertanggungjawab sekaligus dapat memperkukuh kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan organisasi. Oleh itu, jika terdapat sebarang maklumat untuk dilaporkan, jangan ragu-ragu untuk bertindak kerana setiap maklumat yang disalurkan dan setiap keberanian yang ditunjukkan mampu membawa satu perubahan positif. Mari kita bersama-sama menghentikan amalan yang tidak bermoral demi keadilan, integriti dan masa depan negara yang lebih bersih. Dalam usaha membanteras rasuah dan salah guna kuasa, peranan pemberi maklumat amat penting. Mereka merupakan seorang individu yang berani tampil melaporkan salah laku demi kepentingan awam. Di Malaysia, pemberi maklumat tidak dibiarkan bersendirian. Hal ini kerana undang-undang telah diwujudkan bagi melindungi keselamatan dan hak mereka. Antara undang-undang utama ialah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 atau dikenali sebagai Akta 711. Akta 711 ini memastikan identiti pemberi maklumat dirahsiakan dan melindungi mereka daripada tindakan balas seperti ubutan diskriminasi atau kehilangan pekerjaan. Selain itu, Akta SPRM 2009 atau Akta 694 dikuatkuasakan pada 1 Januari 2009. Akta ini memberi kuasa kepada SPRM untuk menyiasat kes rasuah maklumat yang diterima. Melalui akta-akta ini, pemberi maklumat boleh tampil melapor tanpa rasa takut kerana perlindungan undang-undang telah disediakan. Bagi individu, perlindungan ini menjamin keselamatan diri, kerahsiaan identiti serta hak mereka sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Bagi organisasi, sistem pelaporan yang selamat membantu membina budaya kerja yang telus, beretika dan bebas rasuah. Di peringkat negara, perlindungan pemberi maklumat dapat menyumbang kepada tadbir urus yang baik, meningkatkan kepercayaan rakyat serta memperkukuhkan integriti institusi awam. Keberanian individu membantu membina persekitaran kerja yang lebih bersih dan telus. Jelaslah bahawa perlindungan terhadap pemberi maklumat bukan sahaja dapat melindungi individu, malah memberi manfaat besar kepada organisasi dan negara. Keberanian untuk melapor adalah langkah penting ke arah masyarakat yang bersih dan berintegriti. Rasuah bukan sahaja menjejaskan organisasi, malah membawa pelbagai perkara negatif kepada semua pihak yang terlibat. Oleh itu, mari kita pelajari langkah-langkah untuk mengatasi isu integriti. Langkah pertama untuk mengatasi isu integriti adalah pendidikan yang berterusan, latihan, bengkel dan kempen anti rasuah untuk membantu membentuk budaya kerja yang jujur dan bertanggungjawab. Langkah kedua, organisasi perlu mempunyai polisi integriti dan tata cara kerja yang jelas. SOP yang tersusun mengurangkan kekeliruan dan memastikan semua tindakan mengikut prosedur.
Selain itu, langkah ketiga adalah kawalan dalaman dan audit berkala perlu dilakukan di setiap organisasi supaya dapat mengesan salah laku lebih awal sebelum ia menjadi kepada masalah yang lebih besar. Seterusnya, langkah keempat adalah menyediakan saluran aduan yang selamat dan pastikan pemberi maklumat dilindungi daripada sebarang tindakan balas. Akhir sekali, pemimpin haruslah menunjukkan teladan integriti kepada semua masyarakat kerana kepimpinan yang berintegriti membentuk budaya positif dalam organisasi. Daripada kajian kes PSA, kita mendapat beberapa pengajaran penting. Pertama, sikap tidak berintegriti boleh merosakkan reputasi dan kepercayaan masyarakat. Kedua, kelemahan sistem telah membuka ruang kepada salah guna kuasa dan penyelewengan. Ketiga, pemberi maklumat memainkan peranan penting dalam membongkar kebenaran dan mencegah kerugian besar. Akhir sekali, tindakan tegas dan hukuman yang konsisten dapat menghalang orang lain daripada melakukan kesalahan yang sama. Kesimpulannya, integriti bukan sekadar mengelakkan rasuah, tetapi membina budaya amanah, ketulusan dan tanggungjawab. Dengan langkah pencegahan, sistem yang kukuh dan perlindungan kepada pemberi maklumat, isu integriti dapat dikawal dan diperbaiki. Pengajaran dari kajian ini dapat mengingatkan kita bahawa integriti adalah tanggungjawab bersama.